So aku nak pergi Japan bulan depan and aku need a new walking shoe sebab dekat Japan memang jalan kaki 10-20 ribu steps sehari. And aku decided to go with On punya produk sebab maybe aku FOMO atau I don't know. I just want to try. Okay, so inilah dia pilihan aku. This is On Cloud Monster Void. Nampak tu? On Cloud Monster Void. So sebenarnya On Cloud Monster Void ni kan, dia based on kasut running dia, which is On Cloud Monster ataupun Monster 2. Tapi this one dia redesign ke atas ini untuk jadi more to kasut lifestyle kan. Sebab aku memang tak ada intention untuk pakai kasut ni as kasut running. Aku just nak pakai kasut ni untuk kasut berjalan sahaja. And warna yang aku pilih kat sini, okay, the thing about On Cloud ni kan, kasut dia, colour dia tak putih, hitam. Tak hitam, putih ataupun colour very nude kan. Tak banyak yang flashy-flashy. Aku tahu kan, aku suka warna flashy. Kalau boleh aku nak warna kuning neon ke apa kan, barulah menyelah kan. Sebab yelah aku nak orang nampak apa yang aku pakai. Tapi tak ada. Jadi aku settle down with colour Alloy Glacier. Senang cerita grey lah kan. But this colour is nice juga kan. Daripada hitam boring, putih terlalu suci, takut kotor. So aku go with this grey lah kan. And then kalau korang tengok kan, the signature teknologi dekat On Cloud ni is of course dia punya Cloud Tag ni lah. Kalau kau tengok sini, memang daripada jauh kalau kau nampak kasut ni, kau akan perasan dia punya this honeycomb structure. Some tu bulat-bulat, tapi senang cerita dia ada lubang-lubang lah. Lubang-lubang macam ni lah kan. So kononnya macam aku mula risau juga. Aku macam, boleh ke tahan ni kan? Kalau aku pijak ni memang dia akan penyet, tapi dia akan kembali balik ke bentuk asal dia. Tak adalah penyet forever lah kan. Ini teknologi dia lah. And also one more thing yang aku concern, nampak tu lubang tu. Kalau ada benda stuck dalam tu ke, ada ulat tidur dalam tu ke apa, macam mana nak cuci lah kan. But I don't know, aku give it a try. Maybe aku FOMO, maybe tapi banyaklah orang recommend lah. Banyak lagi kasut yang aku boleh try. Aku boleh je pakai Ortus. Aku dah pakai Ortus, okay je. Aku boleh je pakai New Balance. New Balance banyak walking shoes. Mizuno something yang aku nak try juga, tapi tak boleh beli with proper C tu kan. But then aku try lah dengan kasut ni. Kasut ni bukan murah, tapi aku beli time sale. And aku just want to give it a try. Nak merasa lah. Senang cerita nak merasa lah kan. Kalau tak, bila lagi nak merasa lah kan. So aku dip pakai and aku rasa selesa. Cuma aku nak tahu bila dah jalan 10-20k tu, macam mana feeling dia. So what do you guys think about On Cloud Monster Void?